Faqatil, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqatil, maka hendaklah engkau berperang. Ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi sabilillah, pada jalan Allah Ta'ala. Tersebut kisahlah orang munafik tu yang kita kata tak mau ikut perang ke apa ke, yang menyebarkan berita-berita dan sebagainya tu. Faqatil, maka hendaklah engkau berperang ya Muhammadu fi sabilillah, la tukallafu illa nafsaka, tidak diberatkan akan dikau melainkan akan diri engkau sendiri. La tukallafu, tidak diberatkan akan dikau melainkan diri engkau sendiri. Maksudnya macam ni, tengok ada kita banyak. Fala tahtammu, itu tafsirannya. Maka janganlah engkau gelisah bi takhallufihim, dengan tak mau perang mereka itu al-munafikin, dengan tak mau berperang mereka itu al-munafikin. Anta, daripada engkau. Takhalluf ini ketinggalanlah, dengan ketinggalan engkau dan dengan ketinggalan mereka itu daripada engkau. Al-makna, bermula makna dia qatil, hendaklah kau berperang, walau wahdaka, sekalipun kau seorang-seorang. Walau wahdaka, sekalipun kau seorang-seorang. Fa innaka maw'udun bin nasri, sesungguhnya engkau dijanjikan dengan kemenangan. Sesungguhnya engkau dijanjikan dengan kemenangan. Baik, habis itu. Jadi maksudnya ayat ni nak cerita kata, pilah keluar perang wahai Muhammad, walaupun seorang-seorang. Lepas tak mau ikut sebaliknya. Itu maksudnya hak marihak munafikin juga. Baik. Lepas tu pula wa harridil mu'minin. Apa maksud wa harridil mu'minin? Khussahum, galakkan olehmu akan mereka itu sama. Mereka itu mukminin lah. Alal qital, atas berperang. Wa raghibhum, dan pergemarkan oleh engkau hum, akan mereka itu al-mukminin, fihi fil qital, dan engkau pergemarkan akan mereka itu mukminin fihi, padanya, pada al-qital. Gitu. Asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Barangkali Allah Ta'ala itu menahanlah ia Allah akan baksa dengan maksud harba, perang, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu. Orang-orang yang kafir itu, maksudnya kau pergilah perang dan galakkan orang mukmin untuk kembali berjihad. Allah Ta'ala akan tahankan orang kafir daripada engkau. Itu maksud baksa dengan maksud harba. Wallahu asyaddu ba'san, bermula Allah Ta'ala itu sangat kuat. Ba'san, perang lah. Ba'san maksud perang lah. Jadi baksa itu terjemah harba. Bermula Allah Ta'ala itu sangat dahsyat perang. Minhum min alladzina kafaru. Minhum rujuk kepada alladzina kafaru. Lagi pula wa asyaddu tankila, dan Allah Ta'ala itu sangat kuat nisbah mengazab. Tankila dengan maksud ta'ziban, nisbah mengazab. Minhum minalladzina kafaru. Minhum minalladzina kafaru. Jadi kamu dah sampai salam Muhammad, keluar je, perang je, tak nak masalah. Walaupun kamu seorang, sebab Allah Ta'ala janji nak bagi menang. Itu maksudnya Nabi ya. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Hal ni ada dalam ni disebut dalam Dalail Nubuwah Imam Baihaqi, nama kitab dia. Hadis ni apa dia? Wallazi nafsi biyadi, demi yang bermula diri aku di dalam kekuasaannya, kekuasaan Al-Aziz, kekuasaan Allah Ta'ala, la akhrujanna, sungguh aku akan keluar, yakni keluar perang, walau wahdi, walaupun aku seorang-seorang, walau wahdi, walaupun aku berseorangan. Jom keluar, walaupun aku seorang, kata Nabi Muhammad, keluar. Berapa orang keluar dengan Nabi ni? Fa kharaja, maka keluarlah oleh Nabi SAW bisab'ina rakiban, dengan 70 orang yang meninggal, dengan 70 tentera. Hal keadaan 70 tu naik kuda, naik unta, naik kuda. Keluar tu bila? Ila badrin sughra, kepada badrin. Badar yang kecil. Tapi sini kalau dalam kitab ni dia kata bukan perang Badar sini. Ini panggil perang Hamra Asad ni. Hamra Asad, bukan Badar. Sini dia kritik sikit lah. Dia kata Imam Suyuti tersilap sini ni. Sebab kalau perang Badar kecil tu 1,500 tentera, 10 orang tentera berkuda, gitu. Hak ni dia sebut 70 orang. 70 orang bukan Badar kecil. 70 orang ni Hamra Asad. Badar kecil ni, kalau ikutnya Badar kecil ni berlaku tahun yang keempat, yang Abu Sufyan kata kat Rasulullah SAW, tahun depan kita perang pula. Lepas perang tu kan, Rasulullah keluar nak perang dengan Abu Sufyan. Masa tu Abu Sufyan tak Islam lagi. Keluarlah kali Allah Ta'ala campak dalam hati Abu Sufyan tu rasa takut. Dah kali orang kafir masa tu tak keluar perang dengan Nabi SAW. Itu Badar kecil lah, tahun keempat. Yang ni bukan Badar kecil ni, yang ni Hamra Asad. Cuma dalam jalan lain ni dia kata Badar kecil kan. Tu hak tepatnya Hamra Asad. Kalau dalam kitab saya ni, dia kritik, dia kata Imam Suyuti tersilap lah. Itu biasalah. Baik, tak apa. Cuma sini dia kata tu apa, Badar kecil tak apa. Badar kecil tahun keempat, Hamra Asad tahun ketiga. Selepas perang Uhud berlaku tu pun perang Hamra Asad. Hak keluarnya 70 orang juga lah. 70 orang. Kalau Badar kecil 1,500, tapi sini dia kata 70 orang Badar kecil kan. Tak tahu apa tepat kan. Yang tepatnya adalah 70 orang Hamra Asad. Hamra Asad. Hamra Asad ni nama tempat lah, lebih kurang 20 kilo daripada Madinah. Gitu. Tak apa, sini dia sebut macam tu. Fakafallah. Jadi Rasulullah keluar, tapi ada juga yang ikut. Alhamdulillah 70 orang ikut. Gitu. Tapi orang kafir pun tak jadi keluar juga. Takut, ada perasaan takut dalam hati mereka. Fakafallahu ba'sal kufar, maka menahanlah oleh Allah Ta'ala akan perang orang kafir tadi. Maksudnya mereka tak jadi perang dengan Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak keluar lah, nak perang, tak ada masalah. Berani je, tak ada takut pun. Bi'ilqa'i rabbi, dengan dicampakkan rasa takut fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka itu kufar, ada rasa takut. Wa man'i Abi Sufyana, atau benda ilqa, dan dengan ditahan Abi Sufyan anil khuruji, daripada keluar. Abu Sufyan pun tak jadi keluar, timbul rasa perasaan takut dalam hati dia, tak jadilah. Sedangkan dia yang cabar Nabi SAW. Itu maksud. Habis kama taqaddama fi Ali Imran, sebagaimana perkara yang telah lalu dalam surah Ali Imran. Ini nak sebut kepada kita sifat berani bagi Nabi SAW. Tak kisah, walaupun seorang lah, kan. Sebut kisah dah orang Nabi pertama ikut tu. Itu maksud. Habis kama taqaddama fi Ali Imran tu,
iaitu ayat 172. Ayat 172, no? Ayat 172. Hak lalulah. Baik. Habis. May yashfa', barang siapa yang memberi syafaat bainan nas, di antara manusia, dia bagi syafaat, syafa'atan hasanatan, akan sebagai syafaat yang baik, muwafiqatan, syafaat yang sepakat. Syafaat yang baik tu syafaat yang kena li syar'i, akan syarak. Dia bagi syafaat yang baik. Jawab ya, dia tolong orang lah. Itu maksud syafaat, tolong orang, bagi syafaat yang baik. Yakul lahu, nescaya adalah baginya, bagi apa? Bagi man tadi itulah, nasibun minal ajri, dapat pahala, habuan daripada pahala. Minha dia tafsir bisababiha, dengan sebabnya, sebab syafaat. Min dengan masuk ba, tafsir gitu. Minha min bisababiha, min dengan masuk kerana, min dengan masuk bisababiha, dengan sebabnya, sebab syafaat. Dia tolong orang. Apa nak bagi pahala kata? Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, dan barang siapa yang memberi syafaat akan sebagai syafaat yang buruk. Itu maksud. Nah, sini dia nak sebut dengan kaitan ayat tadi. Nak kata dia bagi syafaat dengan maksud dia tolong Nabi SAW berjihad. Itu makna ayat tu. Secara umum bagi tolong apa-apa pertolongan lah, daripada secara umum. Tapi kalau kita nak tengok rentetan ayat tadi, maksudnya dia bagi syafaat tu, dia tolong Nabi SAW dalam jihad, dapat pahala jihad. Itu maksud. Kalau dia bagi syafaat yang buruk, dengan maksud dia tolong orang kafir memerangi Nabi SAW, dapat dosa. Itu maksud. Ayat ni ada hubungan dengan ayat tadi pula. Gitu. Tapi cara umumnya, kalau tak kait dengan jihad pun, benda-benda lain pun sama je lah. Kita tolong orang, dapatlah pahala. Kita buat naya orang, dapatlah dosa. Itu maksud. Kalau hak perbiatan ayat tadi ya, faham kan? Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan mukhalifatan lahu, syafaat yang menyalahi baginya. Baginya bagi apa? Baginya bagi syarak. Syafaat yang menyalahi syarak. Lahu tu domain syarak. Jawab dia, yakul lahu kiflun, nescaya adalah baginya bagi man tadi kiflun. Kiflun dengan maksud nasibun, habuan, minal widri, daripada dosa. Minha bisababiha, dengan sebabnya, dengan sebab syafaat tadi. Minha dengan maksud bisababiha, dengan sebabnya, sebab syafaat. Habis. Selesai. Habis. Dapat dosa. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, adalah Allah Ta'ala atas setiap sesuatu maha kuasa. Masuk muqita, muqtadiran, maha kuasa. Itu maksud maha kuasa. Fayujazi, maka membalaslah ia Allah kulla ahadin, akan setiap orang, bima amila, dengan perkara yang beramallah ia kullu ahad, dengan perkara yang beramallah ia kullu ahad. Habis, selesai. Wa idza huyitum bi tahiyyatin, apabila diberi salam, diberi salam akan kamu semua dengan satu salam. Contoh, ka'an qila, seperti dikata lakum bagi kamu semua, dikata apa? Salamun alaikum. Ada alif-lam tak apa? Tak ada alif-lam tak apa? Salamun alaikum. Boleh? Orang bagi salam kita, Assalamualaikum ataupun Salamun alaikum. Kalau dalam sembahyang tak boleh, dalam sembahyang kena ada alif-lam. Dalam luar sembahyang tak apa. Gitu. Tapi elok ada alif-lam. Assalamualaikum ataupun Salamun alaikum, boleh kata. Orang bagi salam kat kita, kat ni hukum salam lah. Fahayyu, maka
hendaklah kamu semua balas balik. Gitu. Balas balik apa? Al-muhayyiya, akan orang yang bagi salam tadi. Al-muhayyiya, akan orang yang bagi salam tadi. Jawab balik ke mana? Bi ahsana minha, dengan yang lebih baik daripadanya, daripada tahiyah tadi. Daripada tahiyah. Jawab hal lebih baik lagi. Bi an taqulu lahu, dengan bahawasa kamu kata baginya bagi mana? Bagi al-muhayyiya tu. Kata ke mana? Jawab salam lah. Alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawab hal lebih baiklah orang Islam kita. Jawab waalaikumsalam boleh. Ini alaikassalam, dia bagi salam, kita jawab bagi lebih warahmatullahi wabarakatuh. Jawab bagi lebih, itu lebih baiklah. Tapi kalau kita nak jawab yang sama dengan dia pun boleh juga, waalaikumsalam saja boleh. Tapi sini dah Allah Taala kata jawab hal lebih baik. Hal lebih baik warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Awrudduha, itu cara yang kedua. Ataupun kamu jawab akannya akan apa? Akan tahiyat tadi. Awrudduha, ataupun kamu jawab akan tahiyat tadi. Bi antaqulu lahu, dengan bahawasa kamu kata baginya, bagi al-muhayyiya tadi. Kamu kata baginya, bagi al-muhayyiya, kama qala, sebagaimana kata ia al-muhayyiya tadi. Sebagaimana dia kata, kamu jawab lagu tu saja. Boleh juga. Dia ada assalamualaikum, aku waalaikumsalam. Boleh. Ada pun hal lebih baik, jawab bagi lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuhu, lagi cantik. Itu maksudnya. Jadi sini hukum jawab salam wajib. Dalam Quran seperti itu. Habis. Tengok lagi dulu. Ai al-wajibu ahaduhuma, hak wajib salah satu daripada keduanya. Keduanya mana? Ahsana minha satu, ataupun ni ahaduhuma ni domain dia itulah yang wajib salah satu keduanya. Yang itulah alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, ataupun bi antaqulu lahu kama qala. Situ sama ada jawab bagi lebih ataupun jawab sama dengan apa dia bagi. Kalau dia assalamualaikum, aku waalaikumsalam saja. Kalau dia warahmatullah, aku pun warahmatullah saja. Ikutlah salah satu lah pada elok lebih. Mana hak afdal? Wal awwalul afdalu. Yang pertama terlebih afdal. Mana yang pertama? Alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Yang pertama terlebih afdal. Alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Elok jawab begitu lebih. Dapat pahala banyak. Itu maksudnya. Tak kisahlah siapa bagi salam. Kan nak tanya ke. Kalau orang kafir lagi tengok. Lihat lagi jawab salam orang kafir. Tengok lagi. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala di atas setiap sesuatu hasiba. Hasiba dia tafsir muhasiban. Allah Ta'ala mengira-ngira, muhasib mengira-ngira. Fayujazi alaihi, maka Allah Ta'ala akan bagi pahala di atasnya, di atas kulli syai'. Apa benda yang kita buat termasuk bagi salam orang, jawab salam dapat pahala. Habis semua benda nak jawab. Walaupun salam kan. Wa minhu, dan sebahagian daripadanya, daripada kulli syai' itu raddus salam, jawab salam. Raddus salam, jawab salam. Habis itu raddus salam. Tengok depan sikit, tengok dia kata wa khassat sunnatu, dan telah mengkhususlah oleh sunnah, dan telah mengkhususlah oleh sunnah al-kafira, akan orang kafir. Orang kafir tak lihat. Orang kafir tak boleh. Kan tadi disebut, apabila orang bagi salam kat kamu, kamu jawab. Tak kisahlah sama dia pun. Quran juga begitu. Tapi hadis kata, kalau orang kafir bagi salam, tak payahlah jawab. Kalau anda ada lagi tu kafirah,
wal mubtadi'ah, dan orang kaki bid'ah. Orang kaki bid'ah ajaran sesat bagi salam tak jawab pun tak apa. Jadi Quran kata suruh jawab semua kan. Tapi hadis kata sebahagian boleh jawab. Jadi ayat Quran ni umum, hadis itulah yang perlu terang balik. Maksud yang kita nak jawab tu selain daripada orang kafir, orang kaki bid'ah, wal fasiqah, orang jahat, orang fasik, kita tak jawab salam dia pun tak apa, tak dosa sebab dia fasik. Wal muslimah, dan juga orang yang bagi salam. Wal muslimah macam bukan wal musallimah, dan orang yang bagi salam ala qadil hajat. Kita tu qada hajat dalam dia bagi salam kat kita, tak jawab pun tak apa. Itu maksud jawab lepas tu tak apa. Wal musallimah, dan orang yang bagi salam ala qadil hajat. Waman, dan mereka atau berapa hajat, dan orang yang bagi salam atas mereka fil hammami, dalam hammam. Hammam ni tempat mandi ya. Tempat mandi wak. Kita tak jawab salam tak apa. Kita duduk dalam untuk mandi, dia bagi salam kita, tak jawab pun tak apa tu. Walaupun ayat Quran semua jawab, tapi kita tak jawab tak apa tu, sebab kita duduk potong hajat. Wal akili, dan kita tengah makan, dia bagi salam kat kita, tak jawab pun tak apa. Wal akili atau pada qadil hajat. Wal akili atau pada qadil hajat. Waman tu pun atau pada qadil hajat. Dia bagi salam dekat orang qada hajat, dia bagi salam dekat orang untuk mandi, dia bagi salam dekat orang tengah makan. Orang yang qada hajat, orang yang tengah mandi, orang yang tengah makan, tak sunat jawab. Tak jawab pun tak berdosa. Adapun kalau orang kafir bagi salam, orang bid'ah bagi salam kat kita, orang fasik bagi salam kat kita, tak jawab pun tak apa. Jadi kita bagi salam dekat orang yang dalam tahanan apa tu, tak jawab. Dia tak jawab tak apa. Kalau kita yang menerima salam daripada orang fasik, orang mubtadi', orang kafir, tak jawab pun tak apa. Tak berdosa lah yang tu. Nampak? Ayat Quran umum, hadis turun terang. Boleh? Fala yajibu raddu alaihim, maka tidak wajib jawab di atas mereka itu. Mereka itu semua tadilah, semua tadi al-mazkurina, tak wajib jawab lah tu. Bal yukrahu fi ghairil akhir, bahkan dimakruh akan dia akan raddu, makruh jawab pada selain yang akhir. Selain yang akhir mana? Tu, selain yang akhir. Bahkan dimakruh jawab bagi selain yang akhir. Tak buat dengan nampak ini nampak. Apa dia? Yang selain yang akhir maksudnya selain daripada apa? Maka tak wajib jawab di atas mereka itu kan. Bahkan dimakruh akan jawab fi ghairil akhir, pada selain yang akhir. Pada selain yang akhir tu tengok depan. Wa yuqalu, pada selain yang akhir, makruh jawab pada selain yang akhir. Yang akhir tak makruh dia jawab. Oh, yang akhir tu itulah al-akiliyah. Al-akiliyah, pada selain yang akhir al-akiliyah lah. Itu maksud. Maksudnya macam ni. Kalau orang kaki bid'ah bagi salam ke kita, orang fasik bagi salam ke kita, kita jawab makruh. Kita jawab makruh. Orang kita tengah qada hajat, kita tengah duduk dalam tempat mandi, kita jawab salam, makruh juga. Tapi kalau kita tengah makan, dia bagi salam kat kita jawab tak makruh. Itu maksudnya. Boleh. Wal akidi tu boleh dah jawab, tak makruh kalau jawab walaupun kita tengah makan. Tapi kalau tak jawab pun tak apa, sebab kita tengah makan, duduk tengah mengunyah-mengunyah, dia bagi salam kita. Macam mana nak jawab apa tak jawab? Tak jawab pun tak apa. Tapi kalau jawab makruh tak? Tak makruh, tak apa. Itu maksudnya. Tapi kalau tadi tu orang jahat bagi salam kat kita, tak jawab pun tak apa. Kalau jawab makruh, seolah-olah macam kita sokong dia pula. Itu maksud. Habis ya? Mudah ya. Ada hukum salam, kita baca dalam hadis betul dah. Wa yuqalu lil kafiri, dan dikatakan bagi orang kafir, wa alaika. Kalau orang kafir bagi salam, kita jawab apa dah? Wa alaika. Tapi dalam Hasyiah Sawi tu, dalam lain tu, dia kata gini, kalau orang kafir dia bagi salam kat kita, ahli kitab lah,
Kita sebut assalam, dia sebut assalamu alaika. Dia buang lam tu, jadi assamu. Jadi kalau jadi assamu, dia bagi mati di atas kau. Dia nak bagi salam kat kita, tapi dia ubah suai. Dia kata assalamu alaika. Kita dengar baca assalam, rupanya dia buang lam. Ya, jadi lam alif tu maka jadi assamu. Assamu tu apa? Mati atas kau. Maka kita pun jawab wa alaika, mu pun mati kau. Gitu. Boleh? Tapi kalau dia bagi salam yang sempurna, tengok Nasawi tu, ada sebut Ustaz Azmi Ungam. Kalau dia bagi salam hak sempurna tu, sunat jawab waalaikumsalam. Boleh? Ingat elok tu. Kalau tak ikut kontroversi lah, tak tahu. Tengoklah dekat Sawi tu. Ada dekat Sawi tu ada sebut macam tu. Dia kata kalau dia bagi orang kafir lah, dia bagi salam kita, dia bukan bagi assalamu, dia bagi assalamualaikum. Oh, sempurna pun bagi salam. Tak jawab ke mana? Tak jawab wa'alaika ke wa'alaikumussalam. Ada dua pandangan. Pandangan pertama kata wa'alaika juga. Pandangan kedua kata boleh sebut apa? Wa'alaikumussalam. Sebab dia bagi salam sempurna. Hak tadi dia buang lam alif, jadi apa? Assalamu alaika. Orang Arab assalamu tu maksudnya mati. Mati akan kau. Oh, mu kata aku mati no. Aku jawab balik wa'alaika. Mu pun mati juga. Itu maksud. Dia doa mati kita pun jawab balik wa'alaika, mu pun mati juga. Gitu. Tapi kalau kita dengar dia bagi salam assalamualaikum, dia sebut lam alif. Dia sebut lam alif kan. Kita nak kata wa'alaika ke wa'alaikumussalam. Ada dua pandangan. Pandangan pertama kata wa'alaika juga. Pandangan kedua kata mana? Wa'alaikumussalam. Kita jawab wa'alaikumussalam. Tapi jangan tambahlah warahmatullah jangan tambah. Kalau tambah warahmatullah kita tak sesuai lah. Sebab dia tu mana nak dapat rahmat Allah Ta'ala. Sebab dia kafir, betul tak? Sebab dia kafir. Jangan tambahlah warahmatullah, setakat wa'alaikumussalam. Ingat yang dia buat elok ni. Kalau dia sebut assalamu alaika, dia buang lam alif, kita jawab wa'alaika. Kalau dia sebut sempurna assalamu alaika, sejahtera di atas kau, ataupun assalamualaikum, ikutlah. Dia buang lam alif lah. Maka nak jawab ke mana? Ada dua pandangan ulama. Pandangan pertama kata jawab wa'alaika juga. Pandangan kedua kata jawab wa'alaikumussalam. Tambah salam kan. Tak, sebab dia sebut sempurna. Kalau dia sebut sempurna maksudnya dia sejahtera atas kita. Kita pun jawab sejahtera juga atas kau. Sejahtera itu dia rasa sihat apa semua ikut sekolah. Tapi jangan tambahlah warahmatullah. Kalau warahmatullah tak sesuai lah, sebab dia kafir, dia tak sesuai lah tu. Setakat wa'alaikumussalam. Ada khilaf ulama. Tak percaya tengok kitab Ustaz Azmi Ungam tu, dalam Sawi Jalan Lain. Tengok dalam kitab tu. Ada khilaf lah itu. Jadi kalau orang kafir bagi salam kat kita sempurna dan nak jawab waalaikumsalam pun ada khilaf lagi lah. Boleh. Boleh kan. Tak ada masalah. Pandangan pertama kita tak boleh. Jadi benda khilaf tak satu kali ya. Boleh buka. Dan benda khilaf kan. Tak boleh ni apa ni ikut sembahyang. Aku tak boleh. Aku pakai As-Sawi, Imam Sawi, Imam mazhab Maliki. Dia kata boleh, tak ada masalah. Dia buat syarah di atas tafsir Jalan Lain ni, nama Hasyiah Sawi. Dia ada syarah di Jalan Lain ni banyak. Hasyiah Sawi, Hasyiah Jamal, itu. Hasyiah Sawi, Imam Sawi ya. Ada beberapa ratus ya. Ada elok lagi cetakan ni. Dekat 7-800 harga dia. Cantik lagi lah Hasyiah Sawi tu. Ada lagi Hasyiah Jamal. Hasyiah Jamal ada orang buat belah diri banyak juga. Ini hak saya ni Tanwirul Ainain. Ini ulama Malibar, ulama India buat. Ini dia buat ta'liq dia macam tak ini. Saya tengok usul. Jadi tengok lagi tak ada lah. Jadi kalau orang tanya kita jawab salam orang kafir gimana? Tanya dia balik ah. Pasal dia bagi salam, dia jawab, dia kata mana? Dia buat lam alif lah. Dia buat lam alif, dia sebut assalamualaikum. Kawan kena lama lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum lah. Dia jawab ke mana? Abang kata dua. Jawab wa'alaika pun boleh. Jawab wa'alaikumussalam pun boleh. Tak percaya baca dalam Sawi Jalan Lain. Hasyiah bagi tafsir Jalan Lain. Boleh ya? Habis. Dulu saya ingat tadi. Banyak ada dua pandangan ulama tak boleh. Habis. Boleh kan?
Dengar elok, jadi kontroversi pula. Macam-macam orang kita yang tak faham tengok kita. Habis ada tempat ambilan apa, mai ambil lah pun ada tempat. Baik, dalam tafsir Al-Munir pun dia ada bahan juga. Dalam tafsir Al-Munir Syekh Dr. Wahab Zuhaili, no? Dalam ni tak ada lah. Dalam ni tak ada, dalam jalan ni tak ada. Tengok dalam syarahnya. Habis itu 87 dia satu. Lepas tu hak Riyadhus Shalihin itu ba'azan satu hadis saja. Wa bi sanadil muttasil ila Imam Nawawi. Hadis nombor 1035. Bukan 1034. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ni Abi Hurairah riwayat. Dia Abi Hurairah ni dia suka main kucing. Hirah tu anak kucing. Nabi Hirah tu anak kucing. Hurairah tu anak kucing hak kecil. Itu dia panggil Hurairah. Nabi panggil dia Abu Hurairah sebab dia suka main dengan anak kucing. Hirah anak kucing. Hurairah anak kucing juga, tapi anak kucing hak kecil. Dia suka main dengan anak kucing. Tu yang Nabi panggil dia Abu Hurairah. Dia masuk Islam tahun ke-7 perang Khaybar. Nak saya cerita dah tentang itu. Dia pergi cari Nabi SAW di Madinah. Dia ni Ad-Dausi Al-Yamani. Qabilah Daus daripada puak orang Yaman. Dia orang Yaman, Al-Yamani. Gitu. Abu Hurairah. Baik. Qala Rasulullah sallallahu zaman Sayyidina Umar nanti dia jadi gubernur di Bahrain. Bila dia buat balik harta daripada Bahrain, Sayyidina Umar tanya ambil mana duit banyak. Dia kata hak ni lah hasil hak dia kerja di sana, merdeka di sana. Gitu lah. Sayyidina Umar macam tak percaya ke ya. Tapi dia dapat bukti kan, kata hak ni hasil hak dia dapat kerja dia, bukan hasil rasuah apa bukan. Sayyidina Umar terima lah apa dia kata. Tapi dia dilantik jadi gubernur di Bahrain masa zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nanti dia dahsyat dia ni. Masa zaman Nabi dia harus sufah ya. Duduk kat masjid ya. Nak makan tak ada. Tu yang kita baca dulu tu. Yang ada baca dah baru rasa. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar ya. Dia buat tanya soalan kat Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa dia tanya? Sebab dia minta Sayyidina Abu Bakar ni kalau boleh bawa dia pergi rumah jamu dia makan. Dia lapar. Sayyidina Abu Bakar kata jom pergi rumah. Pergilah rumah. Sayyidina Abu Bakar jawab soalan. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak jamu dia. Sayyidina Abu Bakar tak faham. Tak jamu. Lapar juga lah. Dia jumpa Sayyidina Umar. Tanya agak soalan. Buat tanya. Dia lapar. Dia nak Sayyidina Umar apa buat pergi rumah jamu dia makan. Sayyidina Umar pun tak faham juga. Sayyidina Umar jawab tak jamu makan. Lagi ni dia jumpa Nabi SAW. Nabi ajak ke rumah. Nabi jamu dia makan lah. Susu. Yang Nabi kata mungkin pagi ahli sufah semua main kat rumah. Dia kata susu ada banyak ni. Nak bagi makan ahli sufah semua, bagi minum mana nak cukup. Nabi tapi dia panggil juga apa macam mana Nabi suruh panggil. Maka dia ambil susu tu bagi seorang minum sampai kenyang. Lah kali tinggal ada lagi baki susu tu. Tu mukjizat lah. Mukjizat bagi Nabi SAW sampai tempat tu. Nabi kata lari kita tinggal dia orang saja nak minum ni. Siapa nak minum dulu? Maka pendek cerita Abu Hurairah minum sampai kenyang. Maksudnya susu tu tak habis. Ni Abu Hurairah. Maksudnya dia lapar dulu. Dia lapar. Habis. Sampai tu kan. Dia ni je lah ni. Ada riwayat dia mengandung kat Nabi SAW. Kata dia suka lupa. Nabi kata hampak tu. Kain tu. Lepas hampak tu, ambil kain tu, buburkan dia punya badan dia lah. Lepas tu dia kata aku tak lupa dah apa Nabi sebut. Hadis-hadis Nabi aku tak lupa. Dahsyat tak dahsyat. Banyak hadis-hadis dia 5,300 lebih. 600 lebih hadis sepakat antara Bukhari dan Muslim. Antara banyak hadis yang Imam Bukhari, Imam Muslim sepakat riwayat daripada Abu Hurairah. Dahsyat tak dahsyat Abu Hurairah. Mukjizat Nabi SAW betul. Kain tu dia ambil, dia pakai, dia tak lupa lah. Tak lupa dah apa hak Nabi sebut. Sampai tu ni Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW. Idza nudiya bis-salah, apabila diseru sembahyang, adbar syaitan lari. Lahu duratun, bagi syaitan itu durat tu dia terkentut-kentut.
hatta la yasma'a ta'zina, sehingga tidak mahu mendengarlah ia syaitan akan azan. Dia tak mahu dengar azan, lari sampai betul-betul. Dalam Sahih Muslim, dia lari sampai ke tempat nama Rauhah. Rauhah ni dekat Saudi lah. Lebih kurang 50 kilo daripada Masjid Nabi SAW. Dia benar-benar Madinah. Itu maksudnya lari sampai ke Rauhah. Kita azan tak tahu dia lari mana. Lepas dia berani Nabi tak kira main lah. Hatta la yasma'a ta'zina fa iza qudiyat nida, apabila diselesaikan azan. Azan habis lah, aqbala, datang pula dah. Habis azan subuh dia main. Dia main kat kita balik. Hatta iza suwiba lis-salah, sehingga apabila diiqamah bagi sembahyang. Iqamat suwiban adbara, lari pula dah. Qomat lari pula dah. Lari pula. Lagi main pula. Lari mana-mana tak tahu lah. Sampai UATM lah. Tu main pula dia. Lepas qomat tu azan lari, lepas tu main, lepas tu qomat lari pula, lepas tu main pula. Laju juga lah dia main jalan. Hatta idza qudiya taswid, sehingga apabila selesailah taswid, aqbala, datang pula dah. Hatta yaftira bainal mar'i wa nafsi, sehingga mengganggulah ia syaitan antara seorang dan diri seorang. Syaitan nak kacau. Dia kata apa? Yaqulu, kata oleh syaitan, uskur kaza waskur kaza. Mu cuba ingat kunci kereta hilang nak tahu mana. Dunia. Kunci rumah tu tahu mana. Dia nak kacau kita dalam sembahyang. Dia suruh kita ingat. Rupanya hak kita tu ingat sakal sangat dalam sembahyang tu. Gangguan dia. Gangguan iblis. Lama lam yazkur min qablu. Dia kata mu ingat baliklah benda hak mu hilang tadi tu. Tak kalau tidak ingatlah oleh seseorang sebelum ini. Benda hak kita duk cari lama-lama tu rupanya boleh ingatlah sembahyang. Siapa yang keping tu ingat? Iblis ya. Iblis. Hatta yawalla rajul, sehingga jadilah seorang manusia, lelaki jadi manusia ke perempuan ke sama lah, lelaki perempuan. Ma yadri kam salla, berapa rakaat telah dia sembahyang, dia tak tahu lah. Sampai syaitan kan. Hadis ni nak contoh kata iblis dia tak suka azan, dia lari. Sebab apa tak suka? Ulama kata sebab nanti dia tak mau jadi saksi yang kita. Kata kita ni kisah azan. Kan sebelum dia sebut kan, semua benda dia saksi. Syaitan dia tak suka jadi saksi tu. Jadi dia tak ada terima lah seruan azan. Ada setengah kata sebab dia tak ada dengar kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah tu. Sebab dia lari. Habis dia lari dia main balik. Lepas informat dia main balik. Lepas azan dia main balik. Itu dia kacau kita dalam sembahyang. Muttafaqun alaih. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. At-taswib, awal taswib pada suwiba tadi tak? Taswib masdar daripada fa'ala yufa'ilu taf'il. Sawwaba yusawwibu, taswib iqamah. Taswib dengan maksud iqamah. Jangan faham taswib tu as-salatu khairun minan naum, itu taswib juga. Itu taswib juga. Tapi taswib di sini dengan maksud iqamah. Dalam mazhab Hanafi dia tak sunat as-salatu khairun minan naum. Imam Syafi'i pun masa dia duduk di Baghdad, dia fatwa solat subuh, azan subuh tak ada as-salatu khairun minan naum. Tapi masa dia duduk di Mesir, dia fatwa ada tasbih tu. Bukan, minta maaf. Masa dia duduk di Mesir, dia kata tak ada tasbih. Masa duduk di Baghdad, dia kata ada tasbih. Kita duduk beramai, fatwa dia di Baghdad lah. Hak Muslim dia tak pakai masalah dia. Kita sunat as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Cuma kalau Tok Bilal hari itu dia terlupa as-salatu khairun minan naum, kita tak marah lah. Sebab benda tu ada dua pandangan Imam Syafi'i. Masa duduk di Mesir tak sunat. Masa duduk di Baghdad dia kata sunat, ada taswib. Jadi kita ada ramai hak Baghdad. Lihat taswib hak tu taswib as-salatu khairun minan naum. Sini taswib dengan maksud iqamah. Gitu. Habis wa an Abdullah bin Amr bin As, ini Abdullah bin Amr, seorang perawi hadis yang banyak juga dia. Hadis sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.